Jadi tuan-tuan jangan heran, karena dalam PAS ni ada satu kumpulan mereka bekerja sebagai guru. Tuan-tuan rentas mana-mana parti yang ada di Malaysia, tuan-tuan tak akan jumpa orang kerja cikgu dalam parti. Walaupun dia kerja cikgu, dia mengajar di sekolah lain, dia tak mengajar sekolah di bawah parti itu. PAS saja ada sekolah. Jadi nak ukur PAS dengan parti lain di Malaysia tak boleh. PAS ada sekolah daripada prasekolah, kita ada pasti. Mula 4 tahun masuk sekolah dah. Sebab tu orang PAS cerdik. Budak-budak kecil mengaji dah. Parti yang ada sekolah rendah, parti yang ada sekolah menengah, parti yang ada kolej, hanyalah PAS di negara ini. Sewaktu kita jadi kerajaan, sekolah kita macam tu adalah kelebihan sikit. Sewaktu kita tak jadi kerajaan pun, sekolah kita subur, tiap-tiap hari ada pendaftaran baru, buka saja mesti ada orang masuk sekolah kita. Tak jadi kerajaan lagi, tak merintah di peringkat pusat lagi, melatarah proses pendidikan, proses tarbiyah bermula seawal 4 tahun. Sebab tu tuan-tuan orang dengki dengan kita ni nak buat kajian POM, tak minyak apa tak tahu. Ni tubuh jawatankuasa peringkat kementerian nak kaji pasti. Hantar anak hampa mai pasti, hampa tahu pasti itu apa. Betul tak? Tak kena duk kaji apa semua orang tahu dah. Hantar anak apa? Kalau tak ada anak dah, cucu. Kalau tak ada cucu, nikah seorang lagi, ada anak. Sokong. Tak gaduh duk kaji payah-payah tubuh jawatankuasa perhabis duit. Hantar anak tengok, kalau balik anak hampa nak makan nasi nak suap, so anak suruh baca doa dulu. Tu produk pasti. Semua orang tiru, semua orang pakai ikut. Ada yang komersial, ada tak komersial. Kita PAS, inilah kerja kita di jalur tarbiyah. Lepas tu orang nak banding kita dengan kerangka mereka, nak suruh faham politik cara mereka. Mereka tak akan sampai politik macam mana orang PAS main politik. Kita tak ada masalah, hampa gelak pergi lagu mana pun. Hampa tengok himpunan kami di sempena Hari Guru peringkat kebangsaan buat di Kedah, mai kata ceruk daripada seluruh Lunggana berimpun, panas duk kipas aku tu, kami tak lari. Tak ada buat di hotel besar-besar macam hampa duk sebut beg kepik celah ketil. Tak ada. Kita buat di markah kita. Tuan-tuan, markah ni ambil masa 20 tahun, akhirnya siap, boleh buat program besar di sini. Semuanya sumbangan ahli PAS. Duit kerajaan sekupang pun tak ada di sini, semua duit ahli PAS. Duit wakil rakyat PAS, elong-elong mereka mai tahu sini. Ahli-ahli yang ambil padi dapat duit mai tahu sini. Orang-orang yang kerja di sektor korporat, sektor apa yang ada duit mai tahu sini. 20 tahun jadi bangunan ni. Tu PAS. Hampa nak faham PAS macam mana? Hampa nak bandingkan orang-orang yang terdidik dalam sistem tarbiyah PAS dengan orang-orang sekular, hidup untuk cari benda, cari kedudukan, cari pangkat, nak jawatan, kemudian cari benda daripada jawatan tu. Terjadilah apa yang telah terjadi kepada orang lain. Tak akan menyentuh masalah yang terjadi kat mereka tu kepada kita selama kita berpegang kepada asas yang ada dalam PAS ni, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, hari ini Hari Guru. Tuan-tuan sekalian, kalau nak kaji pendapatan guru-guru di sekolah Semiti Seriti ini memang kecil. Tapi kalau nak ukur kebahagiaan, happiness, kelegaan, saya yakin lebih bahagia guru-guru daripada orang-orang yang bekerja di sektor lain dengan gaji berlipat ganda, tapi Allah uji dengan masalah lain macam-macam. Kita tak ada masalah banyak.
Kita dididik dengan qanaah, cukup, syukur dengan apa yang ada. Orang yang tak terlibat dengan kita, yang tak dapat tarbiyah, didikan para murabi kita, mereka ligan sampai tak cukup tanah. Umur 60 dia buat rumah banglo ni. Siap rumah banglo dia pun mati. Kita tak pergi kot tu tuan-tuan. Kerana kita dididik dan ditarbiyah dalam sistem kita. Pasti saja ada berapa ribu tahanan. Pelajar ada 150,000. Pelajar pasti. Pelajar semiti, pelajar seriti. Berpuluh ribu. Pelajar semiti. Ribu-ribu. Tuan-tuan sekalian, mereka patut ucap terima kasih kat kita. Belanja untuk satu semiti, belanja untuk menguruskan sebuah sekolah. Berapa puluh ribu, berapa ratus ribu setahun. Sekupang tak dapat daripada kerajaan persekutuan. Semua duit kita semua. Kalau kita tak buat, hampa kena buat, hampa punya duit pun habis. Kita telah bantu negara ini dengan belanja duit kita sendiri, buat sistem pendidikan, gaji guru-guru, mentadbir sekolah, maintenance, semua kita keluar duit. Berapa banyak duit negara ni terjimat dengan adanya sistem sekolah-sekolah di bawah PAS. Hampa patut jadi kawan, bukan jadi musuh kita, betul tak? Yang hampa dengki kat kita, pasal apa? Hampa nak keluar belanja. Patut ucap terima kasih kepada PAS di atas adanya sekolah, adanya guru-guru. Ni semua cikgu-cikgu ni sanggup terima gaji murah, graduate, master ada, degree ada, jadi cikgu di sekolah PAS. Gaji ala kadar yang kita bayar, hidup tenang, tak kacau hampa pun. Yang hampa kacau pasal apa? Pelik mereka ni. Puluh ribu lah lahir daripada pasti, ratus ribu daripada seriti, semiti lahir di negara ini. Semua produk baik-baik punya. Kalau buah-buah grade A, tak ada grade C, kepek-kepek tak ada. Semua grade A lahir daripada pasti, daripada seriti. Patut hampa kena ucap terima kasih. Tak, hampa hantam PAS hari-hari. Pasal hampa tak kenal PAS. Saya harap hampa yang dapat menonton siaran ini, tuan-tuan dapat tengok, inilah guru-guru yang ada dalam PAS, mendidik generasi mengenal agama, mengenal Islam, mengenal kehormatan keluarga, ibu bapa. Inilah orang-orangnya. Kalau kita tak ada, PAS tak buat sekolah daripada dulu tak ada. PAS kerja main politik saja. Tuan-tuan agak-agaklah negara ni jadi apa? Tanpa sumbangan PAS dalam bidang pendidikan, negara ni jadi apa? Generasi yang membesar sekarang ni jadi generasi apa? Politik yang ada di negara ni jadi politik apa? Karena adanya PAS, orang takut kat PAS, orang segan kat PAS, orang nak tiru PAS, walaupun mereka tak mengaku, mereka malu. Tapi kerana adanya PAS, Malaysia membangun jadi sebuah negara dalam acuannya sendiri. Kerana adanya malu Allah, segan dan takut kepada PAS. Kena ucap terima kasih bab tu. Tuan sekalian, para guru, mari kita kukuhkan pendirian kita. Betul lah kita pilih beberapa tahun lepas dalam keadaan dunia yang bergolak, saingan yang sengit, tarikan yang sangat mencabar. Kita pilih untuk guna istilah istiqamah, berdiri di atas jalan yang benar walaupun kita alami susah payah. Inilah penting untuk ada pendidik, ada murabbi, ada orang yang memandu, yang menggali segala khazanah daripada sumber-sumber Quran, hadis, ijma' dan qiyas untuk memandu kehidupan kita dalam zaman penuh pancaroba. Sesuailah yang kita ambil jadi slogan sambutan Hari Guru PAS Pusat pada tahun ini, guru murabbi membina generasi Rabbani. Semoga usaha tuan-tuan semua, guru di pasti, guru di seriti, di semiti, guru-guru di madrasah, guru-guru di pondok, guru-guru di masjid yang menjadi guru kepada umat ini, mereka lah murabbi. Dan insyaAllah masyarakat Rabbani yang kita impikan akan terbina di negara ini, memelihara kehidupan kita di dunia dan di akhirat insyaAllah.